tahu segi depan. Dia tahu sakit demam dia tahu. Rumah Hobbit Rumah Hobbit. Rumah Hobbit. Dekat kamera pun ada lah ni kan. Ya, betul. Kalau siap boleh masuk dalam. Lord of the Rings. Dia boleh masuk. Frodo. Oh, dia buat tak dalam pun. Dia buat sampai situ lah tu. Tak nampak dalam ni. Dia ada meja makan di semua. Frodo. Sampai sini lah. Tak buat macam rumah tu. Kau jadi Frodo. Rumah bawah tanah ni. Teletubbies macam ni kak. Betul, Teletubbies. Kita di Lost World Park. Oh, di atas tu apa tak tahu. Tak pergi naik pula. Terima kasih. Menyaksikan perlawanan seterusnya. Acara Kirin. Ini Olimpik. Itu dia. Peserta telah dilepaskan. Oh, lajunya. Nampaknya peserta berbaju hijau agak keras. Kaku di situ. Jangan cakap ni masuk video. Tengok depan. Tengok kamera. Nombor tak lepas tangan. Tak boleh. Baca Fitri tak kaki dah. Boleh. Farid tak kaki Farid. Boleh. Arisa berani bilang mama. Kaki tak biasa. Okey, angkat. Okey, tu. Okey, angkat tangan. Angkat tangan. Yes. Okey. Ya. Lajunya Alia. Nampaknya keputusan di antara Darussadah dan Semekak. Angkat. Tu Alia tak takut pun. Ainun pandangan. Poket dia senang jatuh bila naik basikal. Tak apa Aina, tak apa. Alia pula yang ni. Alia okey. Foto dulu. Okey, di depan naik basikal kantung. Basikal kayangan. Ya. Ini Bukit Payung versus Bukit. Tiga, dua, satu, let's go. Arisa. Menang percuma. Menang percuma. Menang tanpa bertanding. Arisa tak gaya. Dia okey. Enjoy. Apa adik kamera? Hello Mas, sekarang kita berada di basikal, track basikal. So sekarang kita akan naik ke Flying Fox.
flying part lagi best lah. So kamera ini saya pegang. Ya, ini bukan ayah saya, ini saya, anak sulungnya. Dan ini anak kedua, anak kedua ayah. Ini mesti behind the scene ya. Behind the scene, not behind the skin ya. Ya, hari masuk. Okay, saya makan keropok. Ini keropok sedap. Keropok Yogyakarta. Okay, ini saya mau tanya bapak saya review tentang flying bike. Cepat, mau naik. Bapak, macam mana, gimana punya flying bike-nya? Adakah sudah bagus? Bagus, tapi mau naik sekarang. Cepat. Okey. Kasih ni dekat ni. Ni Ali. Kasih cepat. Ali tak gambar. Bahin. Ha? No, GoPro ni tak apa. Saya lupa. Okey, ni kita ke lokasi seterusnya di kawasan Gunung Merapi ni, Batu Alien. Batu ni asalnya daripada batu Gunung Merapi. Tu nampak sikit Gunung Merapi. Oh, okey. Ni kita duduk dekat gua ni, Batu Alien. Bentuk dia tu mata, hidung, mata ni hidung, mulut tu yang Aisyah pegang. Batu Alien. Batu ni memang batu daripada lava Gunung Merapi. Okey, jom Aisyah. Aisyah jadi pengacara. Kita bersama dengan Aisyah untuk pengacara. Okey, kita sekarang pengacara Syirik. I know, pengacara Syirik. Dia tolong tunjuk tadi. Okey, ni kawasan lava. Oh, lava lalu sini. Ni dengan pembantu pengacara Ainul. Ni laluan apa Ainul? Tolong terangkan. Laluan lava. Laluan lava. Di mana? Di mananya? Di situ. Oh, luasnya. Betul ke? Mas. Di mana gunungnya? Laluan lavanya di sana. Ya. Paling gendol tu. Luasnya. Tengok sana nanti. Oh. Mari jom. Ayuh kita tengok laluan lava. Yang kita dapat lori panjang kan? Ha. Dia pergi pasang apa tu? Dia buat bahan binaan. Dia ambil lava tu. Tu habis kereta bawa. Tapi ni kalau kata keluar sekali jenuh lari lah. Tu laluan lava ni. Tu lori di bawah tu, lori. Ya. Tu, Adik, terangkan di mana? Kapal korek bawah tu sedang mengorek tanah lava. Boleh juga. Kita ambil foto di tebing ya. Korek pakai ekskavator. Itu tahunnya bila tu? Tahun yang 2010 ya?
Oh, ni 2010 lawa dah sampai sini. 17 kilo lah, 17 kilo sampai sini. Ha? Tu ada bawah ni orang ambil pasiak. Tu ni lah, dia kata bagus untuk buat rumah, buat bangunan. Ni gambar abang kata duk dengar suara binatang banget ni. Tu kira 14 tahun ni. Oh, Apa lama ni? Tak habis korek ni. 17 kilo dia punya lava tu sampai tinggi ni. Naik depa buka hak ni tu ada Sampai lagi tinggi tak ni. lagi. Yang dulu sampai Ada tinggi ni. lagi, banyak layer lagi kan. Tu sebab dia tinggal batu atas tu, batu tadi. Asal? Batu. Dia kuat dia tak habis kuat sampai sana tu botol ni ni banyak nak kuat sana. Tu tengok tu, tanah tu. Dah berapa apa? 14 tahun. dah korek. Dan kemungkinan Kita sekarang masuk di trek air. Adventure. Yes. Boleh berdiri ya, Pak? Boleh. Ya. Okey, jaga. Sedia. Basah. Besar lagi. Main lagi sekali. Okey, sekejap. Kamera bawah pula. Masuk sini. Ya. Wah, kali keempat. Wah. Kali keempat kami akan pusing. Best. Kali keempat kami akan pusing ni, kali keempat. Bersedia. Habis 4 kali pusing bersama dengan Mas Faizal. Terbaik. Best. Basah. Ya, ini Mas Firdaus. Orangnya masih muda, baru 21 umur. Hebat. Ya, hebat. Ya. Okey, ni kita main kat pokok salak. Biasalah. Tu? Tak tu ada boleh. musim, hari-hari ada. Buah salak. Tu buah salak. Ni yang kalau pasal sini. Itu comel je buah salak masih kecil. Dia punya bunga warna merah itu. Kalau Warna merah tu kan.
Itu kalau apa namanya, di sana pun semuanya sampai dalam pun salah. Oh. Kok salah? Yang paling mahal yang madu sama yang ini obat diabetes. Ini apa? Ini pondok super. Pondok super. Ini bisa obat diabetes, asalnya nano-nano. Hah? Nano? Yang ini nano-nano asam. Macam lagu. Kan obat Nano asam. ini buat apa? Obat diabetes. Paling bisa bawa 3 Oh, dia kilo. 3 kilo boleh. Boleh nak 3 kilo kan sedikit, jadi nggak terlalu. Ini yang asam kok, obat Ini diabetes. asam ni dia nano Racun ke kolesterol. Kolesterol, dia potong kolesterol. Bisa di bandara itu bisa naik itu bawah 3 Maduan. kilo atau Ada ya? 2 kilo. Asal jangan terlalu banyak. 3 kilo kan diganteng bisa. Ini harganya sama madu sama. Yang paling murah pondok biasa. Ini makan aja enggak apa-apa. Kami nak asam tu?